Kalau ada udang dalam peti tu, jomlah kita buat udang kari kering. Bau dia tu confirm buat nasi bertambah. Mula-mula, gaulkan udang dengan serbuk kunyit dan garam. Kunyit ni bukan je bagi warna cantik, tapi boleh bantu hilangkan bau hanyut. Bila dah gaul sebati, boleh goreng di dalam minyak yang panas. Jangan sampai overcook tau, nanti udang kita jadi keras. Bila nampak macam kulit tu dah garing, boleh angkat dan toskan. Kemudian, kita kisar bawang merah, bawang putih dan halia. Kombinasi 3 bahan ni buat aroma kari kita jadi lebih padu. Next, kita tumis bahan kisar menggunakan minyak goreng udang tadi. Bila dah naik bau, masukkan cili kisar dan tumis sampai betul-betul garing. Masukkan pes asam jawa bagi ada rasa masam manja. Kemudian, masukkan rempah kari ikan. Gaullah hingga sebati. Tambahkan sedikit air dan biarkan masak sampai pecah minyak. Ini tanda rempah kita dah masak elok. Lepas tu boleh masukkan garam, serbuk perasa dan gula. Kacau sebati. Next, boleh masukkan santan. Santan ni bagi kuah kita jadi lebih lemak dan balancekan pedas kari tu. Gaul perlahan. Akhir sekali, masukkan udang dan daun kari. Wangi dia memang lain macam. Gaul sampai semua bersalut rata. Senang je kan sebenarnya nak masak udang kari kering ni. Bahan yang digunakan pun sebenarnya semua bahan basic yang ada kat dapur kita. Dah siap udang kari kering kita. Bau wangi, rasa sedap, memang puas hati. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.